Assalamualaikum Tam. Apa ceritanya yang geng-geng muda ni duk bising bab Luqman Long ni apa pasal? Dia ni siapa pula dah? Oh, Luqman Long tu, dia ni bekas calon muda masa pilihan raya negeri lepas kat Terengganu. Dia ni disiasat kes sebarkan berita palsu lah Pak Dolah. Tapi depa duk marah konon ambil gambar depa tanpa kebenaran lah bagai. Lepas tu berita palsu apa yang dia cakap? Geng muda kata tak ada berita palsu pun. Orang ni kalau berak tengah jalan mana nak mengaku. Kita cerita buat gambar dulu lah Pak Dolah. MC tunjuk gambar tengah jalankan siasatan je. Gambar tu pun blur je. Tak nampak muka siapa pun dalam gambar tu. Gambar tu sebagai bukti lah adanya siasatan. Nanti rakyat kata MC tak buat kerja. So kena tunjuk lah tentang siasatan. Tapi tak ada pun MC cakap siapa yang disiasat. Muka pun tak ditunjukkan dalam gambar tu. Tiba-tiba peguam Luqman Long ni mengamuk, kata gambar dia ambil tanpa kebenaran lah bagai. Depa yang pergi mengaku sendiri yang dalam gambar tu adalah depa. Depa yang mengaku sendiri tu gambar depa. Lepas tu pergi marah kat MC kenapa dedahkan gambar tu, privacy lah bagai. Sedangkan gambar tu blur, tak kenal pun siapa. Betul juga tu Tam. Tak nampak muka pun siapa dalam gambar tu kan. Depa sendiri mengaku. Lepas tu pergi marah kerajaan. Ya Pak Dolah, sendiri pergi mengaku. Malahan tak sebut pun nama siapa yang disiasat. Punya nak jaga privasi depa ni pun tak kena juga. Okey, yang bab berita palsu tu pula. Dah orang buat salah, mana nak mengaku dia buat salah. Tambah pula puak-puak muda ni. Sebarkan maklumat palsu ni adalah sebarkan hal yang tak betul lah. Dalam video dia, dia ada kata dengar cerita Azam nak jadi senator kan. Itu dah tak betul Kini ada ura-ura Azam Baki nak melangkah masuk dalam Dewan Negara sebagai seorang senator. Kita kena faham, senator ni lantikan. Bila dia kata Azam nak masuk Dewan Negara sebagai senator, dia nak tuduh siapa nak lantik Azam jadi senator ni. Oi, tak boleh lah macam tu Tam. Itu bukan je cerita palsu. Kalau tak betul itu dah jatuh fitnah dah tu Tam. Kebebasan bersuara apa kalau sampai macam tu? Sebab itulah dia kena siasat. Orang macam ni saja nak buat naratif jahat je terhadap kerajaan. Budak-budak muda zaman lah ni tak peduli dosa dah.